Irfan, cikgu dengar kamu tak balik rumah. Betul ke? Mana cikgu tahu? Guru besar yang bagi tahu. Kecil besar je saya tengok cikgu ni. Eloklah tu, 3-2 hari ni korang boleh sertai kem jati diri dekat gua. Nanti pandai-pandailah kamu kalau nak masak air dekat sana nanti. Kalau nak masak air, kita kena basuh dulu ke air tu, cikgu? Tak perlu rasanya. Tapi yang paling penting, kamu kena basuh otak kamu dulu. Tapi kat Kedah, kenapa tak ada air, cikgu? Sebab kat sana ada ayak. Cikgu, hari tu saya pergi Watson. Lepas tu, masa nak bayar, cashier pun tanya, ada member ke tak? Kamu jawab apa? Saya jawablah tak ada. Sebab hari tu saya pergi seorang je. Cikgu, lagu yang Elsa nyanyi tu Let Her Go kan? Tajuk dia Let It Go. Kalau Let Her Go tu, biar aku nyanyi kat kau. Cikgu ni tanya sikit pun nak marah. Bukan marah, nasihat. Kalau beruang marah, dia cakap apa, cikgu? Dia cakap, Besar dia tu. Orang kalau tengok bola, dia nampak apa? Nampak MU atas Liverpool. Alah, 1 poin je, cikgu. Dah lah sokong Liverpool. Tukar je kelab tu. Dia macam ni, cikgu. Macam mana, Irfan? Kamu boleh berusaha, tapi kamu tidak boleh memaksa orang untuk memilih kamu. Tak ingin kau jauh, tapi takdir menginginkan kita untuk berpisah. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat